panas ni orang yang paling berat siksaan di dalam neraka Allah bila dia masuk neraka. Dia akan masuk neraka jika dia tak bertaubatlah pada Allah Ta'ala dan dia tak minta halal pada orang yang diseksa itu. Ya. Ini kalau kita dulu kes budak pelajar yang mati kena setreka. Oh, yang tu sebab itu jangan seksa orang dengan benda panas. Ini perbuatan yang Allah cukup laknat, Allah cukup murka. Bahkan kalau dia tak taubat, dia tidak mendapatkan keputusan mahkamah dunia itu satu hal, tapi mahkamah akhirat dia akan dibicarakan lagi. Allah akan bicarakan lagi. Kes ni akan dibicarakan semula. Kat dunia ni untuk sementara saja. Sebab tu ingatkan pada cucu kita ke siapa ke, jangan guna benda panas untuk menyeksa orang. Jangan. Apatah lagi direct dengan secara api. Allah sangat benci. Nabi pun melaknat perbuatan ini. Ya, Nabi SAW pun melaknat perbuatan tersebut. Ya. Baik. Kemudian ya. Oh. Okey, ulama mengatakan tak boleh kita pakai api kecuali kalau tidak ada alternatif. Itu saja solusi dia. Cara nak mematikan binatang tertentulah. Kadang-kadang binatang ni kalau macam binatang pemangsa dengan api pun dia takut. Bila kita hulur api tu dia larilah. Tapi kalau kita saja-saja tahu dia dekat situ, kita bakar hutan tu sampai dengan dia mati, tu haram. Itu tak boleh. Kita kena guna cara lain lah. Tembak pelali ke, angkat halau dia ke, kena fikirlah. Kecuali kalau kita tak ada kemampuan itulah. Sebab benda ni memang tidak dibenarkan, diharamkan. Baik. Jadi Allah ingatkan pada kita, siapa saja yang menyeksa hamba Allah di dunia ataupun menggunakan api sebagai alat siksaan, dia akan mendapat azab yang keras. Dan dekat sini juga memberi pengajaran pada kita. Pada ayat ini, ayat 4, ayat 5, Allah menceritakan tentang kezaliman menyeksa orang beriman dan menyeksa manusia dan makhluk Allah. Dalam hadis Nabi SAW, kita nak ambil pengajaran yang seterusnya. Siapakah orang yang antara berat azabnya di dalam neraka? Dalam neraka ni, dia dapat ranking orang yang paling teruk kena azab. Hukuman paling berat lah. Kalau ada istilah mahkamah ni, dijatuhi hukuman yang paling berat. Kalau kita hukum gantung sampai mati lah kan, mandatory itu. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda ada menerangkan pada kita golongan yang paling berat diazab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kelompok, ya. Kelompok yang pertama antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-musawwirun, iaitu orang-orang yang membina, mereka membuat patung. Mereka membina dan membuat patung. Ini golongan yang pertama. Ini kita cerita dari sudut kumpulan manusia lah, ya. Tapi dia ada juga kategori-kategori manusia yang paling berat. Itu satu hal yang lain lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, siapakah orang yang ni? Termasuklah orang yang buat reka, sama ada dia bina patung ke,
dia bawa ideologi ke, dia bawa ajaran ke, dia bawa pemikiran ke yang semakna dengan itu untuk menyesatkan orang atau bawa pada orang pada agama baharu yang bercanggah, mereka ni orang yang paling keras azabnya dalam neraka. Okey, yang seterusnya siapa? Yang seterusnya yang disebutkan adalah mereka yang membunuh para nabi. Mereka yang membunuh para nabi atau mereka yang dibunuh oleh nabi. Para nabi sendiri membunuh mereka dan mereka pula dibunuh oleh para nabi tersebut. Ya. Ini disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW. Bila ditanya kepada baginda siapakah orang yang paling berat azabnya, maka baginda sebut adalah rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan, iaitu orang yang dia bunuh para anbiya atau nabi diperintahkan oleh Allah untuk bunuh dia. Sebab nabi tak akan bunuh orang. Kita tengok Nabi SAW pergi perang macam-macam perang. Sepanjang perang Nabi pergi hadir sebanyak 21 peperangan. Nabi tak bunuh siapa pun dalam perang tu kecuali satu orang saja di dalam perang Uhud, namanya Ubay bin Khalaf. Dia seorang tu je. Okay, dia tu teruklah kena azab tu. Ya. Dan orang yang membunuh para nabi. Siapa manusia paling banyak bunuh para nabi? Siapa manusia paling banyak membunuh para nabi? Siapa boleh jawab? Yahudi, kaum Bani Israel. Allah sebut dalam Quran wa yaqtulunal anbiya wa yaqtulunan nabiyyin. Sebab itu ibu ayah sekalian, sekarang ni secara live Allah bagi kita tengok atas muka bumi ini satu sosok manusia, karakter manusia yang paling keras azabnya dalam neraka. Allah dah tunjuk kat kita dah. Jangan kamu menjadikan dia kawan, jangan kamu bersekongkol dengan dia, dan jangan kamu mengikuti perangai dia. Jika kamu jadi seperti dia, kamu juga akan menjadi manusia yang paling berat seksaannya di dalam neraka. So hari ni Allah dah tunjuk dah macam mana perangai dia orang, kejahatan mereka, apa yang kerosakan yang telah mereka buat. Allah ingatkan orang Islam, jangan menjadikan mereka teman ataupun ikutan ataupun kamu mencontohi mereka. Jika tidak, kamu pun akan kena azab yang paling berat di akhirat nanti. Ini satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga siapa dia? Yang ketiga adalah golongan yang mengazab dan menyiksa manusia ketika di dunia. Qaumun yu'adzabunan nas, iaitu tak kisahlah dia penguasa ke, dia orang biasa ke, dia seksa orang, tak boleh. Sama ada dia pemerintah atau dia penguasa besar dunia, ataupun dia satu orang tangkap satu orang, seksa orang tu sampai teruklah, tragislah kematian orang tu. Orang yang melakukan apa sahaja perbuatan menyiksa manusia. Kalau menyiksa makhluk Allah tu pun dosa besar dah, tapi menyiksa manusia lebih besar dosanya, lebih berat hukumannya. Itu yang Allah sebut perkataan qutila, nak menggambarkan betapa beratnya siksaan azab Allah ke atas golongan itu. Yang keempat, golongan paling berat azabnya adalah imamun dalalah. Dalam hadis Nabi disebutkan imamun dalalah, iaitu para pemimpin ataupun para pembawa ajaran yang sesat. Siapa saja bawa ajaran sesat, bawa pemikiran yang sesat, atau dia seorang pimpinan yang menyesatkan orang,
dialah paling berat azab dia. Ya, mereka ini antara orang yang paling berat azabnya. Baik, selepas itu siapa lagi? Kata Imam Tabari adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Sebab Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini orang yang paling berada di lapis paling bawah dalam neraka. Kalau kita masak nasi tu, dia kat bahagian kerak tu. Kalau kena api, yang tu hangit dulu. Kalau tumis, yang tu yang terbakar dulu. Dia duduk kat situ lah. Ya, itu orang munafik. Yang kedua siapa dia? Yang kedua adalah Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Sebab Allah juga sebut dalam Quran bahwasanya Fir'aun ni adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Allah sendiri sebut Fir'aun dan kuncunya akan mendapat azab yang paling keras. Tapi bukan nak kata Fir'aun sajalah. Siapa yang berperangai macam Fir'aun? Sebab Fir'aun ni bukan nama sebenar dia. Nama sebenarnya Ramses II. Kan? Cumanya Allah tahu tentang Fir'aun tu gelaran dia. Allah sebut tentang gelaran dia. So makna katanya siapa yang membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya sehinggakan mendakwa dia itu adalah Tuhan, ataupun dia menjadi seorang raja yang sangat zalim, ya, sebagaimana kita ketahuilah kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka mereka yang memiliki sifat yang seperti ini, ada 4 sifat yang ada pada Fir'aun yang kita kena jauhi. Yang pertama, Fir'aun ini orang yang paling sombong. Sombong tu satu hal, tapi terpaling. Zaman sekarang kan semua orang nak jadi terpaling. Terpaling cantik, terpaling kaya, terpaling pandai. Ni terpaling sombong. Sebab tu kalau sombong saja dinamakan takabur. Tapi kalau terpaling sombong dia panggil istikbar. Sampai dia mengaku dirinya tu Tuhan. Dia tak nak tunduk pada Tuhan Nabi Musa. Bahkan dia kata dia pun Tuhan. Tu yang dia buat piramid. Dia nak tunjukkan dia sama tinggi atau lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Padahal kalau dia tengok menara TRX, dia terkejut. Tinggi lagi menara tu daripada piramid dia. Contohlah nak bagi faham tu. Ya. Okey, baik. Yang kedua, kerana Fir'aun itu memiliki tadi sifat sombong, terpaling sombong. Yang kedua, dia adalah merupakan terpaling ujub. Maknanya ujub ni sentiasa rasa dirinya perfect, sempurna. Apa dia cakap mesti betul, apa dia buat mesti betul. Dia yang terpaling betul lah. Orang lain semua terpaling salah. Asal bercanggah dengan dia je, semua salah. Dia seorang je betul, kuasa veto. Yang ni susah juga. Sedangkan dalam Islam adanya sifat tawaduk. Nabi SAW pun bermesyuarat, minta pandangan isterinya, minta pandangan sahabatnya. Nabi tak kata itu Nabi tu, ya, tapi dalam hal-hal yang bersifat pengurusan dunia, Nabi minta pandangan daripada isterinya, daripada nantunya, bapa mentuanya dan sebagainya. Yang kedua, ujub, terpaling ujub. Yang ketiga, Fir'aun ini juga termasuk di antara mereka, di antara yang terpaling degil. Terpaling degil. Terpaling degil dan juga terpaling ingkar. Terpaling degil dan terpaling ingkar. Ingkar tu datang kerana sifat degil lah. Degil ni macam mana?
Degil ni kita dah berhujah dengan dia sampai dia pun dah tak boleh nak menyangkal hujah pun, dia tak nak terima juga. Degil. So nak buat apa? Ketegak. Orang tahu kata ketegak. Maknanya cakap macam mana pun macam tu lah. Macam bebal lah. Kita panggil bebal. Terpaling bebal. Terpaling keras. Sifatnya keras. Baik, yang keempat, iaitu sifatnya adalah terpaling tidak berperi kemanusiaan. Maknanya terpaling tidak ada sifat kasih. Dia tak ada sifat simpati. Sifat berkasih sayang tu tak ada. Terpaling keras. Sebab itu dia adalah orang yang Allah rakamkan, manusia pertama yang Allah rakamkan. Allah guna perkataan, bukan Allah kata perkataan membunuh, Allah kata perkataan menyembelih anak-anak. Maksudnya bayi tu bukan dia lempar je dalam air tu saja, bahkan dia maknanya tanpa ada sifat berperi kemanusiaan. Membuli lah. Orang tak ada kasih sayang kan, tak ada kasihan kepada orang, tengok orang pun tak rasa apa, hati batu. Okey, habis kita. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita dah sebut dah tentang ayat 4 dan ayat 5 Kemudian Allah sebut ayat 6, idhum 'alaiha qu'ud. Ayat ini Allah Ta'ala melaknat juga bukan kepada pelaku, tetapi juga kepada orang yang berdiam diri dan tidak mencegah kemungkaran. Di mana Allah Ta'ala sebut, mereka apabila menyeksa orang Islam, mereka duduk hati sambil mereka ketawakan ataupun mereka menghinakan, tanpa mereka berbuat apa-apa untuk menolong. Sama ada yang duduk di sekeliling tu orang yang sendiri ingin buat jahat, atau ada segelintir mereka yang duduk hanya melihat tanpa ada keinginan untuk menolong. Ini dipanggil kelompok subhat. Kelompok yang bersubhat, kelompok yang bersekongkol, atau kelompok yang terlibat dengan secara tidak langsung dalam perkara-perkara kezaliman. Jadi kalau kita lihat pada ayat ke-6 ini dan ayat ke-7, dia ada dua tu, 6 dan 7. Ada dua sifat yang Allah sebut. Satu, perhatikan perkataan qu'ud, satu lagi perkataan syuhud. Dua benda ni kita nak ambil pengajaran. Qu'ud satu, syuhud satu. Qu'ud apa dia? Qu'ud ni macam orang yang duduk tanpa ada apa-apa action. Tak ada apa-apa action. Dia tak buat apa-apa, nothing. So maknanya dekat sini Allah Ta'ala menerangkan pada kita, sesiapa yang melihat orang lain dizalimi, dianiayai, ditindas, ataupun dia melihat sesuatu mungkar, kekufuran, kemaksiatan, tapi dia hanya duduk membiarkan benda itu berlaku, sedangkan dia ada kuasa. Dia ada kuasa, dia ada kekuatan, dia ada kuasa untuk mengubahnya, tapi digunakan perkataan qa'ada, dia membiarkan daripada menggunakan kuasa dan kemampuannya untuk bertindak. Sebab itu orang-orang pencen dalam bahasa Arab dipanggil mutaqa'id. Mutaqa'id maknanya orang yang dah habis kerja, duduk rumah, duduklah. Qa'ada tu dipanggil mutaqa'id. Geng-geng pencen kan duduk kat rumah. Buat apa duduk rumah? Buat apa lagi duduk rumah, duduk masjid. Dia semua guna perkataan duduk kan. Duduk rumah, duduk masjid, duduk kedai, semua duduk.
Tak ada dia cakap berdiri kat rumah. Diri kat. Jadi maknanya ayat ini Allah Ta'ala mencela bahkan perbuatan dosa, bahkan perbuatan berbuat zalim juga. Ingat ya, berbuat zalim ni bukan kita zalim orang saja, tapi kalau kita ada kuasa, ada tenaga, ada kekuatan, kita mampu menolong, kita boleh menolong, kita berusaha untuk menolong, kita tak buat apa-apa, nothing, duduk membeku, frozen, itu juga suatu kezaliman. Dia panggil silent, kezaliman yang terdiam. Kezaliman dalam diam, ini juga salah satu bentuk kezaliman. Suatu kalau ibu ayah sekalian pernah baca, dengar kisah golongan Sabtu, ni Ashabul Ukhdud kan, pernah dengar cerita golongan Ashabus Sabt, ahli Sabtu, golongan Sabtu di kalangan Bani Israel, yang mana mereka tu dipecahkan pada 3 golongan. Golongan pertama yang tengok, golongan yang kedua menangkap ikan. Dia pasang pukat, dia pasang jala, dia ikat pukat, dia pasang joran, dia tinggal. Nanti hari Ahad dia tarik lah. Dia pasang joran hari Jumaat, pasang pukat Jumaat, Ahad dia tarik. Kami tak tangkap, ikan tu yang pergi. Salah ikan pula. Ataupun mereka korek kat tepi pesisir pantai tu, mereka buat laluan supaya nanti ikan nak masuk dalam tu, ikan tak boleh, kena buat trap lah, ikan tak boleh balik-balik. Golongan kedua ni dia langgar arahan, tak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Golongan ketiga tengok, biarlah dia orang nak buat jahat, tak payah dia tegur. Golongan pertama tak payah tegur-tegur, buang masa je, biar ke diorang nak jadi apa, biar ke dia lah. Kamu sibuk buat apa, kamu buat ibadat kamu sudahlah. Dia pula larang golongan yang pertama tadi tu, nasihat, kata jangan buat macam ni, Allah tahu. Walaupun kamu kata kamu tak tangkap, niat kamu tu Allah tahu. Yang golongan ketiga kata tak payah busy body lah, lantak dia lah, dia nak jadi apa, nanti dia buat dosa, dia tanggunglah sendiri. Kalau kita tengok, golongan ketiga inilah yang paling ramai di akhir zaman. Kita menegur, dia marah pula orang tegur. Kau nak saya buat apa tu, hal dia, biar ke dia lah. Padahal kalau benda tu memang dia buat secara terang-terangan, memang kena tegur. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ayamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini wahai umat Nabi SAW akan menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling tinggi kedudukannya jika kamu mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah manusia daripada perkara yang mungkar, dan kamu menyeru manusia supaya beriman pada Allah. Tapi bila kamu tinggalkan benda ini, dulu pun ada satu kaum yang dia juga menjadi kaum yang paling mulia, tapi bila dia tinggal benda ini, dia menjadi kaum yang paling hina. Sebab tu kita jangan masuk dalam 3 golongan ni, ibu ayah sekalian. Ni golongan yang kita sedang baca ni. Jadi golongan Qut, dia ada tenaga, dia ada kuasa, tapi dia tak buat apa-apa. Ni golongan yang ke-7 yang kita nak tengok. Golongan ke-7 pula, ayat ke-7, iaitu golongan syuhud pula. Nanti baru saya huraikan 3 tadi. Syuhud ni dia hanya tengok je, tengok, kesian, bagi komen je lah, tapi action tak ada. Buat sekadar yang dia mampu lah. Ini dia sekadar tengok, sekadar hiburan lah, tengok je. Tadi tu lagilah tak buat apa langsung, tu lah paling teruk sekali. Ini dia tengok maksiat tu berlaku, misalnya lah, ataupun kezaliman tu berlaku, dan dia sekadar menyaksikan, tapi dia tak memberikan penyaksian. Dia saksi,
tapi dia tidak memberikan keterangan apa yang dia tengok. Contoh, dia tengok seseorang perempuan tu kena. Dia tengok, memang dia tak ada kuasa. Buatlah laporan. Saya tadi menyaksikan sekian-sekian si fulan bin fulan kena macam ni. Itu memberikan penyaksian. Kerana kita kena tahu, salah satu bentuk zalim juga, bila seseorang menjadi saksi, dia enggan memberi keterangan sebagai saksi, itu juga zalim. Itu juga zalim. Kerana dia menyembunyikan kebenaran. Dan dia menyembunyikan orang yang patut dibela untuk dibela. Dia tak nak bagi keterangan menyebabkan orang yang patut dibela tak dibela. Sebab orang nak cari bukti. Nak bela orang tu pun kena ada bukti lah. Tapi bila dia tak memberikan penyaksian, macam mana orang yang dianiaya itu untuk dibela? Sebab tu ibu sekalian tengok sekarang ni, kenapa dekat bumi Syam di sana tu tak dibenarkan wartawan masuk? Kenapa tak dibenarkan jurnalis masuk, kameraman masuk? Sebab kalau masuk, diorang boleh saksikan, dia boleh rakam, dia boleh sampaikan. Yang itulah yang dia tak nak. Sebab itu yang ada di sana hanya wartawan penduduk di sana sahaja yang rakam semua itu. Kalau dia buat tak dirakam, dia boleh buat dengan sesuka hati yang dia ingin buat. Sebab itu dalam Islam, kalau kita melihat sesuatu tapi kita enggan memberikan keterangan, itu juga suatu bentuk penganiayaan dan kezaliman. Ya, okey. Saksi palsu ke, ataupun dia bukan saksi palsu, dia tak nak memberi penyaksian ke. Tak boleh lah. Yelah, masalahnya kalau dia diancam, dia boleh minta laporan untuk protect dia. Kalau dia diamkan juga, dia biarkan orang tu dianiayai, dia utamakan diri dia daripada orang itu. Patutnya dia usahalah untuk dapatkan keselamatan diri dia dan masa sama keselamatan pada orang lain. Ya. Termasuk jugalah orang yang memberikan persaksian untuk merancang kepada perancangan jahat. Ini pun termasuk dalam syuhud ni juga. Contohnya, orang tu nampak kat mana orang baik tu, dia pergi bagi tahu orang baik tu ada kat sini, kau nak main tangkap dia, main sini. Spy lah kita panggil, untuk tujuan membenarkan kezaliman itu berlaku. Ini pun termasuk dalam ayat 4 yang awal disebut qutila, Allah laknat perbuatan itu dan Allah akan menghukumi mereka dengan hukuman yang berat. Ya. Baik. Okey, so daripada qu'ud dan syuhud itu tadi, saya nak tutup dengan 3 benda. Sebab saya teringat ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, umatku di akhir zaman akan terbahagi pada 3 golongan. Satu dipanggil golongan yang salim. Salim ni yang sejahtera. Yang kedua golongan yang bari, merdeka, bebas. Dan yang ketiga, bukan 3 golongan, 4, saya silap. Yang ketiga dipanggil golongan pengikut, dan yang keempat dipanggil golongan yang redha. So umat Nabi di akhir zaman ni, dia tak boleh lari daripada 4 kumpulan manusia ini. So kita nak kena tengok kita daripada 4 ni yang mana. Pertama, golongan yang salim. Salim ni apa? Golongan yang di sisi Allah dia akan aman. Dia balik ke akhirat dia aman, walaupun kat dunia dia tidak aman. Iaitu bila dia nampak orang tinggal buat benda baik, dia ajak orang buat benda baik.
Dia tengok orang buat benda salah, dia tegur orang tu buat benda salah, walaupun benda tu merisikokan dirinya. Kenapa Allah panggil, Nabi panggil dia selamat? Sebab kalau dia terkorban pun dalam hal itu, dia terselamat daripada fitnah kejahatan yang berlaku di zaman dia. Dan dia balik bertemu Allah pun, dia selamat. Okey, nampak gaya macam susah nak jadi golongan ni. So dia pergi golongan yang kedua. Golongan yang kedua iaitu dipanggil golongan yang bebas. Bebas tu maksudnya apa? Bebas tu maksudnya dia ada jawapan untuk dijawab di hadapan Allah. Itu terpulang pada Allah lah. Ini yang Nabi sebut, bila dia tengok kemungkaran, dia ada kuasa pun dia tak berani pakai kuasa dia, pasal takut jawatan hilang. Dia nak cakap pun dia tak berani bercakap, pasal takut kena tangkap. Jadi dia ingkar dalam hati saja, ya Allah, aku tak redha benda ni ya Allah, tapi apakan daya. Hati dia ni rasa sedih, rasa pilu, rasa benci dengan apa yang berlaku. Dia cegah dengan hati dia saja. Contoh kan, yang ni pun selamat di akhirat. Tapi Allah akan nilai lah di segi kemampuan dia. Cuma at least dia adalah cegah dengan mungkar dengan hati dia, yang Nabi sebut wadzalika adhaful iman. Itu selemah-lemah dan serendah-rendah. Golongan yang ketiga, taba'a, Nabi kata. Ini yang follow. Ini yang tegar, pengikut tegar. Tahu benda tu salah pun tak apa, salah pun tak apa. Yang penting duit masuk. Yang penting saya kaya. Yang penting saya dapat apa yang saya mau. Saya tak kisah orang nak kata benda ni tak baik ke, benda ni salah ke, saya tak kisah. Saya tetap penyokong setia. Ini golongan paling celaka lah. Golongan ni pun ramai juga di akhir zaman. Ya? Pengikut. Golongan mutaba'ah, yang dia suka ikut. Yang keempat, last kita nak tutup, iaitu golongan yang redha. Golongan yang redha ini pun golongan yang celaka juga. Iaitu bila dia lihat kemungkaran itu berlaku, dia tak join, tapi dia relakan benda itu berlaku. Contohlah, dia tengok orang tu minum arak, dia tak join, jom minum arak. Tak apalah, aku tak minum lah. Tapi kau nak minum, aku okey je, aku tolong bayar lah, tapi aku tak minum lah. Kau jangan paksa, aku tahu benda ni haram, tapi sekali-sekala kau kawan aku support lah. Dia redha, dia merelakan benda itu berlaku dengan secara sukarela, tanpa dia cegah dengan hati pun tidak, dengan mulut pun tidak, dengan kekuatannya pun tidak. Maka ini juga adalah golongan yang tidak selamat di hari akhirat. Ya, walaupun dia tak terlibat secara langsung melakukannya, tetapi dia merelakan benda itu terjadi dan berlaku. Ya, baik, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam pertemuan kita yang lalu, ada Ustaz janji nak bagi amalan-amalan yang untuk dosa di dunia. Yang apa? Untuk menutup dosa di dunia. Menutup dosa. Next week lah, minggu depan. Nanti ingatkan saya. Sebelum start tu ingatkan saya. Ya? Yang menutupkan dosa kan. Sebab hari tu kita bincang. Sebab kita bincang tentang segala perbuatan kita tu akan dipersaksikan pada hari akhirat kan. So kita sentuh berkenaan dengan macam mana nak tutup
aib kita tu di hari akhirat supaya dia tidak dipertontonkan. Itu nanti next week kita share. Ya. Okey, baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bi hikmatina bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.